Kak, saya baru baca laporan ni. Patutlah saya macam tu. Saya tanya balik, macam tu yang macam mana? Dia type slow, ayat pendek-pendek je. Saya selalu rasa tak tetap. Mood saya kejap-kejap berubah. Orang cakap saya tak konsisten. Saya selalu tukar kerja, tukar minat, tukar bisnes. Bila semangat, saya boleh jadi gila-gila buat. Tapi bila penat, saya senyap je, saya hilang. Masa saya semak laporan dia, ya, memang dia ada pola 843. Pola orang yang kuat semangat, tapi hati susah nak tenang. Banyak idea, tapi cepat bosan. Cepat naik, tapi boleh jatuh balik kalau emosi tak dijaga. Dia sambung, saya bukan tak bersyukur kak, tapi saya rasa saya selalu salahkan diri sendiri. Bila orang tinggalkan saya, bila saya kena buang kerja, bila bisnes saya jatuh, saya fikir saya memang tak berguna. Saya type slow kat dia, awak bukan gagal, awak cuma belum tahu cara nak kawal corak dalam hidup awak. 843. Kalau tak kenal diri, memang dia boleh kacau banyak benda. Lepas tu dia type, saya terharu sebenarnya kak, rasa macam baru faham kenapa saya jadi macam ni. Rasa macam ada harapan lagi. Dan saya balas, bukan rasa je, memang ada harapan. Yang penting, awak kena tahu, awak ni kuat. Cuma sebelum ni, awak lawan hidup guna cara orang lain. Kali ni, cuba guna cara awak sendiri.